Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Astaghfirullahaladzim. Pada kali ini saya ingin membuat satu penjabaran ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang hakikat puasa Ramadan ataupun untuk kita mengenal puasa Ramadan ini pada tahap ilmu dan juga pada tahap hakiki. Apabila kita sebut tentang makrifat, ia terbagi kepada dua, iaitu makrifat ilmu dan juga yang kedua makrifat hakiki. Makrifat ilmu ini kita mengenal secara belajar daripada tutur guru ataupun membaca kitab dan sebagainya. Dan makrifat hakiki adalah pengalaman rohani ataupun tahap rohani kita di dalam menjalankan ilmu tadi. Okay. Apabila kita berkata tentang puasa, kita haruslah ataupun tidak boleh lari dari merujuk dalil Al-Quran tentang puasa Ramadan. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 19183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Dengan arti kata yang lain, puasa yang diwajibkan kepada kita ini telah pun diwajibkan kepada umat terdahulu. Siapakah umat terdahulu itu? Iaitu orang-orang yang beragama dari agama langit ataupun agama Hunafa ataupun agama Hanif. Pada ketika itu mereka belumlah disebut sebagai Islam, tetapi disebut sebagai penganut agama Hunafa ataupun agama langit. Dan apabila sampai kepada kita, maka barulah disebut sebagai Islam. Tetapi hakikatnya sama, iaitu kaum-kaum daripada Nabi-Nabi dahulu yang mentauhidkan Allah. Cuma mungkin syariat ataupun kaedah berpuasa mereka itu tidaklah sama dengan puasa yang kita jalankan. Dan bukanlah dimaksudkan orang-orang terdahulu itu orang-orang yang bukan Islam. Tidak. Ini harus difaham supaya kita tidak tersalah sangka. Baik. Mengikut syariat ataupun ilmu tentang puasa, iaitu kita menahan diri kita daripada makan dan minum. Dan juga menahan diri segala anggota kita dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Contohnya, kita menahan diri daripada makan dan minum ataupun memasukkan sesuatu ke dalam anggota kita, ke dalam tubuh badan kita. Bermula daripada waktu subuh sehingga waktu maghrib. Dimulakan dengan bersahur. Jadi kita tidak makan, tidak minum. Kita berlapar dan berdahaga ketika berpuasa. Dan kita menahan mulut kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita daripada berkata-kata, daripada mendengar, daripada melihat dan daripada melakukan segala perkara yang Allah Taala cegah. Kerana apa? Kerana jika kita tidak menahan anggota kita dari melakukan perkara yang dicegah, hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, maka kita tidak akan mendapat pahala puasa. Kerana dikatakan bahawa orang-orang yang berpuasa itu hanya berlapar dahaga sahaja. Seperti mana kata hadis Nabi, kalau tak silap saya, kalau salah boleh dibetulkan, tak ada masalah.
Orang-orang hanya berpuasa hanya lapar dan dahaga tetapi tidak mendapat apa-apa manfaat. Ya, kerana apa? Mereka menahan makan dan minum tetapi tidak menahan mulut mereka daripada berkata-kata yang haram. Seperti memaki, melabel, mencarut, ya, dan sebagainya. Dan juga mendengar perkataan-perkataan yang haram. Melihat tulisan-tulisan yang haram. Ya. Ataupun dengan anggota kita melakukan perkara yang haram seperti mencuri. Jadi, tidaklah kita mendapat apa-apa dari puasa kita menahan diri daripada makan dan minum, hanyalah mendapat lapar dan dahaga. Baik. Apabila kita telah mengetahui tentang ilmu puasa, maka kita tarekatkan dia. Dengan arti kata, kita melaksanakan puasa itu. Ya, melaksanakan ilmu yang kita ketahui tadi. Ya, ini makrifat ilmu tadi. Jadi, kita tarekatkan dia. Ya, kita menahankan diri kita daripada makan dan minum. Dan kita menjaga segala anggota kita. Lidah kita, mata kita, telinga kita, anggota kita dari melakukan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi kita bersungguh-sungguh, kita menjaga segala tertib-tertib puasa, menjaga segala tertib kita ketika bersahur dan kita berbuka. Ya. Kemudian pada malamnya kita akan melakukan solat tarawih. Ya. Solat tarawih ketika berpuasa. Ketika malam puasa. Baik. Apakah hakikat puasa itu? Dengan arti kata, apabila kita telah mendapat hakikat puasa, maka kita menjadilah orang yang bermakrifat akan puasa. Baik. Apabila kita sebut tentang hakikat ataupun makrifat hakiki, iaitu satu perjalanan rohani ataupun satu tahap diri kita ataupun batin kita di dalam ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Dan apa yang saya perkatakan ini adalah nakal daripada dalaman ataupun daripada penghayatan kita tentang puasa. Ya. Contohnya, yang pertama, hakikat puasa itu iaitu kita melaksanakan perintah Allah. Ya, menunaikan suruh Allah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa, maka kita berpuasa. Kita taat kepada perintah Allah. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini yang pertama dulu, hakikat yang kita perlu fahami. Ya. Kemudian, apabila kita sedang berpuasa, ya, kita merasakan bahawa kita ini hamba. Ya. Hamba yang wajib patuh kepada perintah Allah. Seperti mana saya katakan tadi. Ya. Seorang hamba yang lemah, yang memerlukan Allah Ta'ala. Maka apa saja perintah Allah Ta'ala, kita wajib laksanakan dengan redha, dengan penuh keredaan. Kemudian, ketika kita sedang berpuasa, kita mengingati ataupun kita merasakan ya, bahawa diri kita ini memerlukan Allah Ta'ala. Kita melihat diri kita ini, jasad kita ini, batin kita ini, amal yang kita lakukan ini iaitu puasa adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Jasad kita dan segala perbuatan kita dicipta oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mentaklifkan kita tentang puasa sebagai atas hukum syarak. Kemudian kita berpuasa ini dengan izin Allah. Dengan izin Allah lah kita boleh berpuasa. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ia ini keupayaan ataupun daya untuk berpuasa. Ya, dengan izin Allah Ta'ala. Kerana tanpa izin Allah Ta'ala kita tidak akan dapat berpuasa. Kemudian kita ketahui ataupun kita merasakan ya, bahawa diri kita ini dan amal puasa yang kita lakukan ini adalah milik Allah. Hak Allah Ta'ala. Kerana segala langit dan bumi dan barang di antaranya adalah milik Allah Ta'ala. Maka kita faham dan kita menghayati ya, bahawa kita dan amal kita ini datang dari Allah. Kemudian kita berlakunya amal ini di atas dunia ini yang kita amalkan ini dengan izin Allah. Kemudian kita kembali kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita dan amal kita ini kepada Allah Ta'ala bulan-bulan. Kemudian, disebut bahawa hikmah puasa ini iaitu kita merasakan bagaimana kesengsaraan
orang-orang yang miskin. Mereka terpaksa berlapar dan berdahaga. Maka dengan puasa ini kita menghayati, ya, terbit jazbah di dalam hati kita bahawa inilah sebenar-benarnya hakikat yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Iaitu nak tunjukkan kepada kita bahawa bagaimanakah hakikat yang dikatakan miskin, berlapar dan dahaga, terpaksa meminta bantuan kepada orang lain, bahkan mungkin tidak makan berhari-hari. Ini adalah antara hakikat puasa yang kita perlu dapat ataupun perlu kita hayati. Dan banyak lagi hakikat-hakikat puasa yang mungkin tidak tercapai kepada akal kita. Ya, hanya mungkin dicapai oleh ahli-ahli makrifat yang besar-besar, yang tinggi-tinggi pada zaman dahulu. Seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Hasan Basri, Abu Talib Makki, Al-Makki, Ibnu Arabi, dan juga ulama-ulama Nusantara seperti Haji Said Linggi, Tunku Paloh, Tok Kenali, Syekh Wan Ahmad Patani, dan lain-lain. Jadi dengan arti kata, puasa ini adalah suatu nikmat daripada Allah Ta'ala kepada kita. Nikmat yang sangat besar, yang hanya boleh hakikat dia didapati oleh mereka-mereka yang membersihkan hati mereka, yang sentiasa membersihkan hati mereka daripada segala sifat-sifat mazmumah dan mengisi dengan segala sifat-sifat mahmudah. Mereka tidak memandang sampai satu tahap ketika mereka tidak memandang diri mereka ini akan amal. Mereka memandang bahawa apa yang berlaku pada diri mereka adalah kenyataan bagi af'al Allah. Tiada amal bagi mereka pada hakikatnya. Cuma Allah Ta'ala yang mentaklifkan amal itu kepada mereka. Dan amal itu adalah hak Allah. Dan diri mereka yang berpuasa itu pun hak Allah Ta'ala. Inilah hakikat yang perlu kita hayati ataupun perlu kita dapat ketika kita menjalani ibadah puasa. Baik. Terdapat kesalahan di dalam memahami puasa. Iaitu mereka yang salah faham tentang syariat puasa ataupun ilmu puasa dengan hakikat puasa. Mereka mengatakan ada puasa syariat, ada puasa hakikat, ada puasa makrifat. Dengan arti kata yang lain, ada 3 orang. Orang ini mengamalkan puasa syariat, orang ini mengamalkan puasa hakikat, orang ini mengamalkan puasa makrifat. Puasa syariat berbeza dengan puasa hakikat. Puasa hakikat berbeza dengan puasa makrifat. Puasa makrifat berbeza dengan puasa syariat. Ini adalah satu ajaran yang bersanggah dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi. Mereka mengatakan puasa syariat itu menahan diri daripada makan dan minum. Puasa hakikat itu menahan diri daripada ingat yang selain daripada Allah. Puasa makrifat itu kita kenal akan puasa itu, kenal hakikat puasa, maka tidak perlu lagi puasa syariat. Dengan arti kata yang lain, mereka membezakan antara 3 individu itu berlainan hakikat puasanya. Ini adalah satu ajaran yang sangat tegas, saya katakan sesat lagi menyesatkan. Kerana apa? Kerana mereka mencerai-ceraikan puasa itu. Sedangkan puasa itu berlaku pada satu individu. Di sinilah syariat, di sinilah tarekat, di sinilah hakikat, dan di sinilah makrifat akan puasa. Dengan ilmu mereka mengetahui tentang syarak, tentang hukum-hukum puasa. Ini syariat. Dengan tarekat mereka menjalankan ibadah puasa itu. Ilmu tentang puasa itu. Dan hakikat dari puasa itu mereka mengalami apakah hikmahnya tentang puasa itu. Mereka jazbah kepada Allah Ta'ala ketika berpuasa. Dengan melihat segala yang mereka lakukan ini terbit daripada perbuatan Allah. Bagi hak Allah. Dan apabila mereka telah terbit hakikat, maka makrifatlah mereka dengan makrifat yang hakiki. Maknanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat tentang puasa itu berada dalam satu tubuh. Ia tidak bercerai tanggal.
Dia bersangkutan, tidak bercerai tanggal. Tanpa syariat, ilmu tentang puasa, tidak ada tarekat puasa. Kerana apa? Bagaimana kita nak menjalankan puasa sedangkan kita tidak ada ilmu. Dan tanpa tarekat, tanpa syariat, tidak akan ada hakikat puasa. Tidak akan ada jazbah kepada kita, syuhud kepada kita. Kita tahu bahawa puasa itu adalah perintah Allah. Dan kita dengan melakukan dengan izin Allah. Kita merasakan kebesaran Allah ketika kita berpuasa. Dan apabila telah mencapai hakikat ini, maka bermakrifatlah kita dengan makrifat yang sebenar-benar makrifat. Jadi hendaklah kita faham. Jangan kita tercebur dalam kesalahan seperti ini. Hendaklah kita berpegang kepada hakikat dan syariat puasa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui lidah Rasulnya. Dan kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulnya. Dan juga yang dilakukan oleh imam-imam muktabar. Jadi hendaklah hati-hati. Kerana kesalahan memahami syariat, tarekat, hakikat, makrifat tentang puasa ini banyak berlaku di zaman ini. Bahkan ia bermula dari zaman dahulu lagi. Tetapi dipegang oleh orang-orang yang jahil tentang puasa. Tentang syariat, tarekat, hakikat puasa yang sebenar-benarnya. Segala kesimpulannya, puasa itu berdiri pada atas satu tubuh. Ilmu puasa itu ditarekatkan, dilaksanakan. Kemudian didapat dengan penghayatan rohani. Kemudian apabila telah mendapat penghayatan itu, maka menjadilah kita orang yang makrifat hakiki tentang puasa. Inilah puasa yang sebenar. Bukan puasa mencerai-ceraikan ataupun ada istilah lain. Istilah pertama, orang pertama puasa sunat. Orang kedua puasa hakikat. Orang ketiga puasa makrifat. Berlainan puasa mereka. Hal ini pernah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang dikira hampir juga dengan saya. Bila saya tanya, saya panggil dia Tok. Tok tak puasa? Tak, Tok tak puasa. Itu syariat. Tok puasa hakikat. Saya tanya dia, apakah puasa hakikat yang Atuk pakai? Puasa hakikat yang Atuk pakai adalah kita ingat kepada Allah. Tidak lepas pada Allah Ta'ala. Maka apabila telah tidak lepas ingat kepada Allah Ta'ala, hapus segala puasa syariat. Beri makan dan minum seperti biasa. Inilah satu kesesatan yang sangat-sangat nyata. Yang wajib kita hindari. Dan mereka-mereka yang mengetahui akan hakikat ini wajib menjelaskan, wajib menyebarkan. Ya, di manakah kesalahan etikat mereka itu. Jadi sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.